telah mengadakan lawatan Paskah UPKK. Lawatan ini disertai oleh murid tahun 5 dan tahun 6. Sekarang kami berada di dalam studio Semadah. Sebentar lagi kita akan menuju ke Putrajaya. Mari kita saksikan kemeriahan program ini. Kami berada di Kompleks Nasrul Al-Quran di Putrajaya. Terdapat banyak maklumat yang berkenaan dengan tamadun Islam. Yang paling penting, di sinilah tempat pencetakan Al-Quran. Mari kita tinjau maklumat-maklumat yang terdapat di sini. Setelah 2 jam di Kompleks Nasrul Al-Quran di Putrajaya, sekarang kita di Wetland Studio Putrajaya. Dah tak sabar ni saya nak masuk. Sabar, kita kena beli tiket dulu. Berapa tiket dia? Tak mahal pun, murah je. Hanya RM18 untuk kanak-kanak dan RM30 untuk dewasa. Jom masuk, jom masuk. Jom! Kawan-kawan, macam inilah keadaan di dalam Wetland Studio Putrajaya. Di belakang saya ini, ada burung-burung yang sedang bertemangan. Macam mana Siti? Seronok tak? Seronok. Tadi, masa dekat dinosaur, saya hampir kena makan. Ya Allah, betul ke? Betul. Nasib baik ada orang selamatkan saya. Macam-macam kawan ni Siti. Awak nak datang lagi sini tak? Kalau ada kesempatan, saya datanglah. Berakhir sudah video lawatan Paskah UPKK ini. Bertemu lagi dalam lawatan cikgu harian seterusnya. Jangan lupa Share, like dan tekan button loceng untuk subscribe Wow TV Serjaya. Bye kawan-kawan.